Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat ke? Dah makan ke? Belum. Pencet. Okey. Okey, sekarang ni saya nak ambil kehadiran. Okey, sekali Nurin Wildani tandas tadi kan. Nurin Kristina, Amirul, Faiz, Bakrul, Aiman, Naim, Ashraf, Akmal Bila. Okey. Aidil, Zul, tandas. Okey. Lisa, tandas. Berjemaah. Ya, tak apalah. Mereka yang rugi kalau apa yang kita belajar hari ni, kalau terlepas. Okey, sebelum kita mulakan kelas ni, saya nak seorang baca doa. Aidil, tolong baca doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang saya nak semua berdiri. Okey, sekarang ni saya nak semua buat tangan macam ni. Buat tangan macam ni. So, Kita nak buat amali masak. So, tolong jaga kebersihan semua. Saya nak semua ukur pendek dan bersih. Tak ada naik-naik. okey. Dengar arahan Cikgu Alif ya. Bagus semua ni potong kuku. Setiap hari. Setiap hari saya cuma okey kan. Seorang. Yang mana kuku panjang kena keluar potong. Cikgu Alif. Cikgu Alif. Saya nak awak pastikan pendek baru boleh masuk dalam kelas. Uish, dah potong. Alhamdulillah, bagus. Tengok aku. Oh, uish, okey cantik. Uish, ramai yang tak potong. Okey. Kita tunggu kawan, lepas tu kita startkan kelas. Uish, saya rasa saya bawa satu ni penting hukum. Gigit kuku ke? Gigi kuku ke? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Cikgu Ahmad tengah nak edarkan peralatan keselamatan ataupun kebersihan, apron, sarung tangan kepada kamu semua. So, kita teruskan kelas kita. So, sebelum saya nak mulakan kelas, apa kata kita tonton dulu video ni? Tonton? Ya, salah.
Okey. Semua dah tengok kan video tu semua? Bagi pendapat korang semua, apa yang kamu semua nampak pada video tersebut? Kelapa, Pak Anjuan. Okay? Kelapa. Kelapa, betul. Kelapa tu dia ada hasilkan apa? Santai. Betul. Lagi apa takkan kelapa ni saya tunjuk tadi. Sagu daripada bahan semula jadilah daripada tumbuh-tumbuhan. Lagi apa tadi kamu nampak? Betul. Lagi daun pisang, betul kan? Okay. So itulah kita nak belajar hari ini. Okay, bagus. Tadi semua jawapan saya terima. Terima kasih sebab bagi kerjasama. So hari ini kita akan belajar kuih tempatan, penyediaan pencuci mulut dan kuih Malaysia. So daripada video tersebut awak nampaklah kuih tempatan kita ni semua datang daripada bahan-bahan yang semula itulah bahan-bahan daripada pokok. Orang panggil bahan-bahan daripada 1001 guna. Macam pokok pisang, kita boleh gunakan batang pisang dia, daun pisang dia, kita boleh guna pisang dia kan, buah pisang. Macam pokok kelapa kita boleh makan, dia punya santan. Lagi kelapa parut dia. Daun. Boleh buat apa daun dia? Memang? Yakin? Betul lah, daun pisang kan dia buat lemang kan? Ya, semua satu guna, semua boleh pakai. So, fokus kita pada hari ini adalah penyediaan pencuci mulut dan kuih Malaysia. So, kita tengok apa itu pencuci mulut. Jadi minta seoranglah tolong bagi penjelasan apa itu pencuci mulut. Okey, Ajak, apa tu? Apa itu pencuci mulut? Pencuci mulut ialah makanan manis yang disediakan selepas makanan pertama. Betul. Jika pencuci mulut ni bahasa Inggeris dia apa? Okey, pencuci mulut ni kita tahu lepas kita makan makanan utama, dia akan hidangkan benda-benda yang manas. Kadang-kadang sejuk, ada juga panas. Seterusnya, apa itu kuih Malaysia? Okey, seorang. Okey, Pak Is, teruskan. Kuih Malaysia adalah makanan tradisional yang mempunyai berbagai rasa, warna dan bentuk. Bagus. Semua faham apa perbezaan antara pencuci mulut, kuih Malaysia. So kita tengok apa dia punya jenis-jenis kuih Malaysia. Okay, ni antara contoh-contoh kuih Malaysia yang kita selalu nampak, selalu kita beli dan makan. Pakai contoh kuih lapis. Kamu pernah makan kuih lapis kat sini? Sedap kan? Saya pun tengok gambar ni pun terdiam juga. Tak apa. Seri muka. Siapa suka seri muka? Seri muka kalau awak tengok kan pada gambar tu kan, apa yang awak rasa bahan-bahan yang digunakan? Betul. Okey? Betul. Daun pandan tu nak bagi apa? Aroma wangi dia. Betul kan? Seterusnya kuih ketayak. Kuih tayak tu bukan pakai kat kepala. Lagi ada tepung pelita. Tepung pelita kat mana sudah? Ya, payah janas. Itulah kita tahu. So, kata Nabi, dia pelbagai tapi kita ambil ini sajalah. Yang terakhir dia onde-onde. Onde-onde lah. Onde-onde lah kita akan buat jadi untuk amal kita. Ya, seterusnya kita tengok contoh-contoh dan jenis pencuci mulut. Ni adalah jenis pencuci mulut. Makanan yang dihidangkan selepas kita makan makanan utama. Dia pelbagai, ada sejuk, ada panas. Bagi contoh cendol. Siapa suka makan cendol? Mesti suka kan? ABC pun sedap juga. Dia sejuk. Bubur cacah kan panas-panas kita makan. Bubur cacah ni ada apa dalam tu? Apa dia punya sejarah bubur cacah?
Dia ada apa tadi ubi ubi beledek. Dia ada macam mochi lah. Seterusnya pekat pisang. Pekat pisang ni favourite saya suka masak pekat pisang. Seterusnya ialah sagu gula Melaka. Suka? Ni. Okey, seterusnya kita tengok apa ciri-ciri pencuci mulut. Ciri-ciri pencuci mulut adalah berasa manis, dihidangkan selepas makanan utama. Apa makanan utama tu? Apa tu? Betul lah tu. Ya, macam kita makan nasi kan, makan mi, karbohidrat. Makan makanan pedas boleh kira juga. Terusnya adalah mempunyai tekstur lembut atau menyegarkan. Menyegarkan dia macam mana? Dia tahu memang menyegarkan. Dia rasa Kita macam letak kita macam makan benda tu sejuk-sejuk lah, kan sebuah kan. Terusnya mempunyai aroma yang menarik. Aroma yang menarik tu wangian lah. Apa best kalau berduaan ni dekat? Serai. Dia boleh juga. Satu-satu. Seterusnya ciri-ciri dia adalah berwarna-warni dan menarik. Bubur cacah, yes. Macam-macam. Lagi boleh dihidangkan panas atau sejuk. Lacikan, yes. Lacikan pencuci mulut juga. Apa? Sabar. Saya boleh terima. Bagus semua yang dikorang semua bagus. Okay, kita teruskan. Okay, kita dah sampai ke amalan kita. So, saya minta buat 3 grup. Boleh? Buat 3 grup. Pastikan dekat korang punya apa panggil, korang punya meja tu dekat dengan tempat. Ada satu je 5 orang. Maksudnya satu grup ada 4, satu lagi ada 5. Terus bergerak, jangan tunggu lama-lama. Gerak terus. Semua dah dapat peralatan kebersihan masing-masing ya. Pastikan semua dah pakai apron, sarung tangan. Saya lupa dah beritahu dekat korang semua, suruh yang lelaki pakai topi. Rambut orang semua panjang-panjang, kan masuk dalam tepung kan. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada Cikgu Abang untuk sampaikan arahan kebersihan serta keselamatan. Okey, semua dah ada dalam grup ke? Okey, bagus. Okey, sekarang semua dah pakai ke sarung tangan, apron yang saya bagi tadi? Bagus. Okey. Sekarang semua dah dekat dengan pula yang belakang. Okey, bagus. Okey, sekarang saya nak semua pergi dekat meja di kawasan zon. Itu. Okey. Jadi sebelum tu ingat semua basuh tangan. Dah bagus. Ini saya suka. Pakai sarung tangan, semua dah pakai belum? Dah. Apron dah pakai ke? Dah. Untuk kepala? Ada. Maafkan cikgu lupa nak remind. Okey. Nanti kita nak rebus ondeh-ondeh, jadi kita akan terendam dengan air panas. Jadi hati-hati, jangan main campak-campak.
Baik. Baik. Okey. Pastikan peralatan yang digunakan tu dalam keadaan yang bersih. Dan yang paling penting sekali, jangan main-main dengan peralatan sewaktu amali. Baik, semua faham? Bagus. Jadi sekarang ni kita akan mulakan proses yang pertama, iaitu mengukus kelapa. Belum? Sabar. Sekarang kita akan pergi ke dekat kawasan zon. Oh ni gapak. Semua pergi dekat kawasan tempat zon untuk tengok macam mana mengukus kelapa. Kalau kita mungkinkan orang tu bersama-sama. Kita nak panaskan bungkus dulu baru kita nak kita seorang tinggikan ke? Sini pun. Saya kita minta aja. Kenapa? Sampai ni. Assalamualaikum. Kita akan belajar berkaitan apa hari ni? Masak. Okey, semua tengok. Okey, ini adalah muka-muka budak catering ya. Sebelum kita Ni naik. kelapa parut, kita panaskan Congik. bungkus dia dalam. Tak kisah dalam berapa yang penting katakan air benih je. So air ni kita buat dia punya kondimen macam apa panggil. Ojon dia tu takkanlah nak ada kosong, kena panas. Ya. So pertama sekali kita dapatkan kelapa parut ni. Ini rambut tu. Bukan. Oh, bukan. Bukan rambut bukan. Singkirkan je dulu. Jangan sekejap saya. Awak kelakar. Banyak main. Tak lah, nampak macam rambut lah. Garam jangan ambil banyak, kalau ambil banyak sangat nanti dia Balik. Manis. asin. Masih. Begitu. So, kita ambil pakai tangan, senang pakai tangan. Air tangan. Ramas. Awak ni. Banyak main. Banyak main. Nakal lah. Keluar. Kuku tak aktif. Naja cikgu bukan dulu. Dia nampak je tak panas lagi kan. Dia Tapi boleh tak? kita teruskan. Teruskan. Itu bukan Dia apa. kita dah gaul kelapa parut kita dengan garam. So kita letaklah kat kita punya bukan percaya tau. Nampak? Oh, Ni ada lampu sini. Percaya cikgu lah. Tolong lah. Singkir Keluar Sebenarnya Ada umar masuk. patutnya kita kena letakkan sedikit aroma. Apa panggil macam saya cakap Pandan. aroma wangi dia dah Pandan. Ada. Kau akan pandai Bang. Ya betul. Kalau pandai Bang mana? Bau. dengar. Bau. Kalau ikutkan kita kenalah letak daun padang untuk wangi. So Cikgu nak masak Maggi. fokus saya cakap. Sama saya fikir kau. So kalau ikutkan kita ada daun pandan, tapi disebabkan saya pengejar masa daun pandan tak sempat betul. So saya tak dapat ke daun pandan. Ezok dia Tapi saya ada pandai. So kita ambil masa dalam 15-20 minit bagi kasih pengukus kita ada wap sikit. Bagi dia kasih ada wap. Lepas tu bila kita punya adunan pengukus dah siap, kita akan taburkan kita punya ondeh-ondeh dekat tempat. Yes. So selesai part kita mengukur kelapa parut ni, kita terus kepada Cikgu Abah. Boleh. Tunggu baru buat. Buat tu. Kita ketuk. Kita ketuk. Rumah tu. Marwan. Marwet.
Kepala. Dia tinggal kini. 3. Kepala, kepala. 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 Cappuccino tralala. Kucing ni terlalu Kensak sikit. Kensak. Orang nak tengok ni. Dekat WhatsApp saya dah bagi kamu semua kertas arahan Amadi. Terbalik je kau. Kalau dia dah menggigit. Sama je kau. Jangan. Cikgu ambil saya tau. Cikgu ambil saya. Tadi boleh. Tak boleh. Tadi boleh. Dia macam itu lah. Orang ni. Hai. Hai. Tarik meja, kat meja. Kat meja. Awas. Okey. Tadi. Main gatel. Gete. Gote tu glate. Gente gote. Getel lah. Gua tengok gatel tu lain gatel. Jangan cakap. Ganu jete. Betul jete tu. Nak juga. Sekarang ni kita akan buat onde-onde. Kita punya tepung dulu macam mana. Ha? Okey, jangan gotek. Sekarang ni semua buka kertas arahan ni. Dekat WhatsApp saya ada bagi. Tahan. Arahan. Cikgu nak tengok resepi. Cikgu ni pun tak ingat. Biasa cuba bagi tahu cikgu berapa RAM? 200. Ya. Oi. Cara kasarnya 25. 200. Bandung. Bisik. Baik. Saya gentel je. Lembek sama tepung. Lembek sama tepung. Fikir pakai otak je. Ni sebenarnya kuantiti sikit sebenarnya ni. Tak boleh. Nanti cikgu. Kamu letak tepung puluh ni banyak. Kamu letak tepung puluh banyak jadi apa tahu? Jadi boba. Dia jadi seri muka. Saya jangan saya nak boba yang betul. Sekarang ni sama. Itu bulut. Ada ni mah. Contoh. Yang main lah. Cikgu dah penat lah. Cikgu masak ya. Wak. Tak siap. Ayo kita buat ni pun. Bagi. Sedap. Ni Sabar. Sorry. Ni sen. Apa? Kulo belakang. Jauh dia minta. Okey, fokus. Ni sen. Cikgu tengah tertekan. Kami ada kok. Kami lisan. Lisan Sani. Nisan, bukan mata Nisan. Okey. Ni macam cikgu ada tadi. Ni adalah air pandai. Air pandai ni blend je lah. Daripada pandai tu kita tambah air. Jadi kat sini kita campurkan air pandai ni dengan boleh. Hampir. Jangan tu. Tengok gelegak. Sabar.
Dia mesti dia takut cikgu. Cikgu tu ada sudut dia juga. Mana? Okey. Nak campurkan air pandan ni dengan tepung. Jangan kita letak banyak terus. Kita kena letak sikit-sikit. Sikit. Lepas tu kita kenapa nanti kamu tak dapat balance. Terlalu banyak. Dia kalau banyak terus nanti cayang. Jadi isu. Boleh. Lagi. Jangan. Kami tersediakan Bukan pakai dapat gear. Tak pergi dulu. Tak pergi dulu. Gelok sekarang ada pengalaman kau? Kalau letak air banyak dia jadi cair sini. Tu nak kamu nak ini Tepung nama tepung. Getek. Cikgu tak faham. Jangan bercara lah. Cikgu ada kasi yang bercara. Jadi macam pol Boleh juga. Tengok dia boleh tutup juga. Belah kamu bujuk. Kakak masuk gigi. Kami tak boleh dulu macam ni. Ada telur. Masuk gigi ya. Tadi baru belajar. Okey, lagi. Boleh dapat tak melekat ke? Ya. Sekejap. Cikgu dah apron. Cikgu dah apron. Cikgu sebenarnya nak beli warna hijau nak bagi cantik ni sebenarnya. Tapi ni pun dah cantik dah. Dah comel dah. Dah comel dah. Dia pucat. Dia pucat sikit lah. Nama dia Pucat sedap betul. dia kekalkan originality dia. Designer. Yang gelap tu dah sedap tau. Pucat sedap. Ni saya lebih. Saya gelap lagi. Oh, kacang. Bukan dia kejap. Ini kita. Sugundak. Oh, kacang. Betul boleh buka. Boleh. Kalau ada partner ni Main go. Hey. Tutup. Astagfirullahaladzim. Belum di 9 ni dia go. Belum dah mesti lah. Ada okey lah belum di 9 ni. Okey, Ini counter. Gotel. Dai, ni bahasa tak gentil. Gentil. Uli. Tak faham. Gentil lain. Gentil cikgu. Mau kenyang. Okey, Jangan sentuh weh. Okay. Tahu repeat pun. Cikgu, ya. Okey, cikgu nak tunjuk. Bila kamu ambil lebih kurang sebesar 2 jari. Jadi, kamu apa tadi kamu panggil apa? Gotel lagi ni apa? Gentel. Mana-mana boleh. Katel. Kamu semua tekan. Macam munci. Macam munci. Dia kurang agak tekstur dia. Cuma cara pembuatan dia lain. Pernah makan? Hai, Orang dalam Satu pampit kamu ambil lah. kaki. Ulang balik saya cakap tadi. Tekan. Masuk ni saya. Banyak mana? Ini kita. Sebanyak mungkin lah. Okey. Kalau untuk kain boleh kita. Kamu ada letak lebih kurang besar 2 ni lah. Deka bukan deka. Pak ni. Kamu letak ni. Kamu makan 2 biji kecil mana lah? Dia nak ada gaul tinggi. Dan ini kamu tutup. Ni nampak. Tutup. Gotel. Kan tutup kan? Kamu nak bangun. Musik Ni gotel nak. Okey. Sekarang kau tengok. Dia make sure tak ada yang macam lubang-lubang, bocor-bocor ke apa. Jadi dah berdidih kan? Kebu. Kita rebus. Ini ni kan kecil. Jangan tinggi sangat. Panas itu.
Tak apa. On. Tak apa. Cikgu. Cikgu pandai. Jangan lawan cikgu. Tak apa. Dia masak tu timbul ke? Dia masak dia timbul. Cuma dia bergantung kepada kita punya tu. Ni sebab kita guna pedal elektrik. Jadi kadang-kadang kita punya suhu mencapai. Cuma dia punya masa dia. Masa untuk gula dalam tu cair. Tunggu lama sikit. Sebab tu kalau kita makan onde-onde ni, ada onde-onde yang gula dia tak cair. Yang cair dia keras. Kalau keras tu dia pakai pelik ni je. Mungkin Dapur kayu haram. Brand ni lah. ataupun mungkin dia masak ni tapi dia cuma buka api suhu rendah saja. Jadi suhu berperanan juga untuk onde-onde ni. Betul. Betul. Macam mana betul? Dia nego ni. Oh, ya ke? Pernah nego? Buat senang. Tak perlu tapi. Nego apa? Ada apa kat sini? Nak tengok tadi selangnya. Nak tadi tengok. Ada apa kat sini? Dah tengok. Ni Pak Senam punya ni. Dia aku dah tengok Timbul tu. lemah ni. Benda yang sedap semua ambil masa. Kena kesabaran tu. Kena kesabaran. Ingat Om Nego. Saya tu Wah, sebab ada apa kat sini? Mana dia buat benar? Mana siapa yang teman? Okey, setakat ni ada apa-apa soalan ke? Not yet. Tak ada. Semua faham lah macam mana nak buat. Ya, kenapa? Ya, nak makan tu ya? Dia. awak saja. Cikgu nak test boleh tak cikgu? Nak test? Boleh test. Saya kena badan tu. Dia meleceh awak tu. Takut cikgu. Dia kembang. Ni ambil kursi. Dia tu. Kerusi. Kursi. Kurang masih. Cikgu buat kita lepas masih gila. Yo. Cikgu main letak garam masih. Ya, okey. Sebelum cikgu contoh Reza. Memang tak jadi macam ni. Ini antara dua tak jadi. Nampak? Ini Nyanyi tengok. Kita ni gopo. Dekat tu senang macam ni. Dia. Kau Bukan aku dia baca. oi, Saya punya. lebih tambah tepung lagi. Timbul dah. Dekat April. Dah timbul dah. Ya. Ni. Kalau tak jadi jangan letak. Cikgu kan lepas April. Macam koyok. Nak macam mana? Inilah. Apa nama? Boleh. Boleh. Betul. Dah siap dah betul. Ya kan tak cikgu. Anak murid cikgu yang belakang tu. Dah siap. Ini contoh je lah. Cuma keadaan dia agak pucat kerana ini ini boleh tutup tak? Ini Wah. ini absen. Ini yang belakang ni sebelah saya. Anak murid. Ni hasilnya. Okey. Alhamdulillah tak jadi macam sandwich. Tak seni. Jadi Tapi yang ni. Tak seni. Kalau mana pandai buat okey. Saya first time buat mana pandai. Okey, jadi Okay. tengok kalau ada contohlah kamu apa getir tadi kan. Kalau kat luar tu nampak ada gula Melaka ataupun dia cair. Cair tu maksudnya jadi. Dia kan dalam. Dia jadi macam ni kan. Dia jadi lembik macam ni. Tak jadi. Nampak? Dia angkat. Terdesak. Saya tengok pun Allah Akbar. Sedap tu. Seram lah. Sedap tu. Senang lah. Dah cukup. Ni pun kan. Kalau kamu nampak tadi semua dah terapung kan. Tapi kalau awak tekan sikit awak rasa bulu tak pecah. Boleh makan tu. Panas tu. Try tu. Wow. Buat mulut. Tak tahu. Cikgu tak Buat lama lagi. Wow. Tak mati dah. Okey, semua duduk tak masing-masing. Ha. Dalam kumpulan ni
Untuk buat masing-masing dalam kumpulan. Di penghujung nanti, siapa yang buat paling cantik, cikgu ada hadiah. Cikgu kira lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, stop semua. Boleh stop. Ini kek onde-onde. Tak apa, cantik kat painting kamu semua. Saya tengok, saya gerak, saya tengok kamu dah painting dan saya minta semua letak kamu semua punya pinggan setiap kumpulan di hadapan. Kita dah buat peperiksaan. Peperiksaan kemenangan siapa yang akan dapat berapa banyak korang getel onde-onde, berapa sedap onde-onde yang korang boleh buat. Hadiah menanti di hadapan. Okey, mana yang dah siap hias boleh letak dekat depan. Boleh bawa benda-benda yang kamu semua dekat depan. Okey, tolong presentkan terangkan kenapa Bertemakan Ketam. Senyum punya ketam boleh nampak di mata dia. Badan dia. Senyum boleh ketam. Senyum bentuknya. Dia kalau sini. Woi, tak ada tipu je. Ni lesson perfect kan? Kalau setiap gigitan tu akan rasa senyum. Akan senyum lah. Akan senyum lah. Setiap gigitan tu akan senyum. Sebab dia manis. Boleh cuba. Cik manis ni. Boleh cuba? Cikgu Alip, terasa sekali Cikgu Alip. Cikgu Alip. Cikgu apa perhatikan. Kek lopek. Ni don't just Tak lapar pun. Ada berapa biji di rumah? cikgu makan kita tengok. Betul. Mana dia? Gana nak senyum lagi. dia main masuk Ganti oksigen. Patut kita bersenyum. Patut tak boleh oksigen. Sabar. Selaku mahru. Sabar. Cikgu ambil kan tadi, lopek tadi. Kau lopek tu. Ini macam Jamu. Jual bazar. Dia cair.
Sabar. Tu, dia cair. Dia cair. Cuma dia order dia tebal sikit. Itu yang nampak besar. Dan dulu saya ni yang buat senang di bangga kan. Malu. Tengok dia. Okey. Okey, kita teruskan ke kumpulan kedua. Apa ini? Kumpulan kedua tolong present. Beri luan. Sabar. Okey, cikgu. Okey. Berbanding dengan tadinya. Oh, senyum ah. Jangan. Kita tengok ni. Ini kaki Cak tak nampak je. kita akan dia menyelam dia dengan ini. Oh. Benda ni tu kan. Okey, Dia ni tak masuk lagi. tengoklah. Mesti pandai. Oh. Padat lah. Letak dulu. Ada gula. Okey. Dia cair sikit. Okey. Oh, cetak deku. Yang tengah ni, Yang tengah ni. Oh. Kita masak. Nak masak lah. Tahu. Ni. Macam tu. Ha. Tapi cikgu bagi kamu semua puas hati. Awak budak ni. Pada ni. Okey, bukan itu. Sekali orang kita. Okey, sekarang ketiga. Tarik itik ni. Ketiga. Okey, present lah. Ni berkonsep Oh, elok lah. Okey. Red flag. ni ondel-ondel Kelantan. Dia ada 8 pertandingan ni. Menandakan 8 daerah. Dapat nak yang Kelantan. Anggur. Yang apa? Oh, ni tak ada kelapa. Oh ni, setengah orang ni mesra pelanggan. Ada yang tak minat kelapa. Ada tu. Berair. Ya, macam raya. Ni apa? Tengok. Ni bukan senang. Tak lopek. Besar-besar. Oh, besar sangat. Tercekik atau cikgu? Oh, ni punya ni. Apa nak kata? Batu ke apa ni? Ni mochi apa tu? Oi, you sure? Okey. Beraya. 20 biji yang Nak senyum. Makan apa? Nak senyum ganul. Okey. Dan semua. Semua duduk tempat masing-masing. Sekejap. Awak pinggan. Sabar. Kita minta lah doktor apa ni? Just betul-betul. Ni yang betul-betul dapat macam Sabar jangan. Keluarkan balik. Ni doktor. Ni. Tak ada kelapa. Menti kat mulut, saya tolong buka lah. Masuk mulut terus. Jadi doktor tak makan. Ya dah. Sedap. Tak doa. Bau ya lah. Ondel-ondel kota baru. Cakap ni ayo. Yang ni sedap sangat. Ya. Doktor dia tengok sampai. Sana dia. Ini dah habis kita kopok ah. Tiga ni. Latih power. Nombor satu. Kelantan. Okey. Habis dah. idea kepada siapa yang nak ondel-ondel paling sedap, ondel-ondel paling banyak. Terima kasih juga kepada pelajar sebab bagi kerjasama terhadap kita punya kelas amali kita pada hari ini. Bagi apa orang panggil kerjasama lah. Saya beri kerjasama, aktif dalam kelas, dapat menunjukkan diri anda semua. Bagus. Ada yang sedap, ada yang tak sedap. Boleh lah. Ada yang banyak, ada yang tak banyak. Jadi Cikgu Amar, kita bagilah hadiah bagi siapa yang menang pada tempat pertama. Boleh. So tempat kita mulakan kepada tempat ketiga.
Tempat ketiga, selepas kita buat juri-juri permagahan, tempat ketiga yang dimenangi oleh kumpulan kumpulan Lisa. Siapa cikgu? Ketu tu ni. Tempat kedua, saya rasa tempat kedua bukan. Saya rasa tempat kedua dimenangi oleh tim Amirul. Jangan kecewa. Belajar daripada kesilapan. So yang tempat pertama dimenangi oleh kumpulan ketiga, kumpulan Rahel. So, saya nak minta seorang tolong buatkan rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Ini nombor 3. Ya, okey, tim Aiman, terus tolong. Rumusan tentang pelajaran kita. Okey, baiklah cik. Aiman, terima kasih. Okey, hari ini kita belajar tentang pencuci mulut serta kuih Malaysia. Kita juga adakan satu amali, iaitu kita buat kuih ondeh-ondeh. Kita tahu setiap bahan, kita tahu dia punya cara masak dia, mengukus, merebus dan segalanya. Kita juga belajar macam mana teamwork kita. Janganlah emo. Wow kan. Janganlah saya. Okay, kata-kata hikmah. Kuih tradisional bukan sekadar makanan, tetapi warisan budaya bangsa. Kita kekalkan budaya kita. Kita beri, kalau ada macam budak mobility, kita tunjuklah makanan kita. Jangan lagi bawa kat sana je. Okay, sekian. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.